Besar kembali dan saudara, terima kasih kerana terus setia bersama dengan BIS Malaysia TV1. Saudara, walaupun kadar pertumbuhan ekonomi global yang agak murung, namun pertumbuhan ekonomi negara melalui KDNK dilihat menunjukkan tanda-tanda yang cukup positif. Kesungguhan kerajaan melalui penyediaan pelbagai insentif dan dasar ekonomi yang berfokus menjadi faktor penyumbang utama kepada perkembangan ini. BIS petang ini ingin mengupas tentang perspektif para usahawan dan peniaga tentang kandungan bajet 2013 dalam meningkatkan pencapaian usahawan tempatan. Untuk itu, BIS Malaysia mengundang Encik Salihin Abang, rakan kongsi firma Salihin, untuk berkongsi pandangan beliau tentang topik yang kita kupas bersama. Bersama dengan saya di studio sekarang ini. Selamat datang ke studio Encik Salihin. Bajet ni dah 28 September yang lalu dibentang oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Dan masih ada di kalangan kita yang tersenyum lebar dengan bonus dan pelbagai insentif yang kerajaan berikan. Tapi di kalangan usahawan masih ragu-ragu, tak faham apa sebenarnya keuntungan, kelebihan yang mereka capai melalui bajet ni. Segelintir di kalangan mereka. Sila balik pandangan Encik Salihin. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk golongan usahawan dalam bajet ini, kita perlu melihat pada satu pendekatan di mana bajet menyiapkan kita untuk merancang, untuk planning, untuk menstrategikan balik perniagaan kita untuk 1 tahun ataupun 2 tahun ataupun jangka pendek, perancangan perniagaan kita pada masa akan datang. Contohnya kita lihat dari segi aliran tunai, aliran tunai ataupun kita punya turnover, sales kita dan sebagainya. Kita lihat aliran tunai contohnya dengan adanya insentif cukai yang telah dibagi oleh kerajaan, dah dibentangkan. Ini kita lihat bila ahli-ahli perniagaan, cukai ini adalah satu kos kepada mereka yang melibatkan aliran keluar wang. Bila ada insentif, para usahawan harus mengambil insentif ini dan meletakkannya sebagai satu bisnes model dia, dan juga dari situ mereka akan bergerak mengambil contohnya kalau ada tabungan ataupun dana-dana yang dibentangkan oleh kerajaan. Macam dalam bajet 2013 ni kita lihat banyak dana yang disediakan oleh kerajaan, contohnya dana yang disediakan oleh SME Bank. Ini adalah satu pendekatan yang harus diambil oleh para usahawan dengan melihat bajet ini sebagai satu perkara yang begitu penting, bukan sekadar kita melihat, tetapi harus mengambil iktibar dan mengimplementasikannya dalam model-model perniagaan kita. Kalau kita perlu menukar kita punya model perniagaan berdasarkan bajet 2013, kita harus, sebab kita tak mahu para usahawan bila dia berniaga, dia punya perancangan itu adalah berlawanan dengan hala tuju yang kerajaan hendak bawa. Ada di kalangan mungkin segelintir juga semaklumkan di sini sikap usahawan kita yang berpuas hati dengan apa yang ada sekarang, tanpa menghiraukan tentang bajet jangka panjang yang kerajaan umumkan baru-baru ini, menyatakan bahawa pelbagai peluang-peluang yang ada, memandangkan ini saja ruang lingkup mereka, dan mereka cukup berpuas hati, dan sehingga mereka satu hari yang bahawa apa yang mereka jalankan ini telah terlambat, dah ke belakang. Adakah itu satu sikap, attitude yang ada di kalangan usahawan kita? Bagaimana cara nak mengatasi supaya mereka faham tentang aspirasi negara ini sebenarnya? Perancangan kerajaan adalah dalam bajet kerajaan merancang apa yang dibuat untuk tahun akan datang dan seterusnya. Kalau kita lihat program-program transformasi kerajaan, ETP, JTP dimasukkan di dalam bajet untuk kita merancang, untuk para usahawan untuk merancang untuk masa akan datang ataupun jangka masa yang panjang. Kita harus mengambil apa yang dibentangkan oleh kerajaan ini di dalam kita punya perancangan. So bila kita berniaga, ini adalah satu keuntungan kepada kita dari segi kita punya mengambil insentif cukai dan juga peluang-peluang, contohnya yang kita lihat sekarang ni, kita lihat macam early child care yang kerajaan bagi, ataupun ICT di mana tabung usahawan yang dibagi untuk young entrepreneur 50 million untuk latihan. Dan juga kita lihat di dalam Kementerian Pembangunan Wanita dibagi Azam Tani contohnya 41 juta, dan kita lihat juga di dalam ICT itu sendiri untuk usahawan-usahawan baru yang berumur lebih kurang bawah 30 tahun. Mereka ini dibagi peluang yang cukup untuk kerajaan, sebab ramai orang bertanya kepada saya juga, Cik Salihin, dia kata apa perniagaan yang hendak dimulakan, apa yang nak dimulakan, apakah perniagaan yang menguntungkan. Sepatutnya mereka uruskan dengan bajet yang ada sekarang ini. Itu berarti ada satu question mark, soal tanda-tanya yang cukup besar di kalangan usahawan kita. Adakah mereka
masih kurang arif cara menterjemah istilah bajet ataupun bagaimana? Kekurangan dari segi informasi ataupun memang ada kesediaan di kalangan usahawan kita? Kita masih melihat bahawa bajet ini adalah satu nombor saja, tetapi kita kurang mengambil inisiatif ataupun kurang mengambil dari segi menterjemahkannya dari segi kita punya peluang. Okey, sebab kerajaan menyediakan ruang yang seluas-luasnya kepada para peniaga, pada para usahawan untuk mengambil. Sebab saya lihat dalam bajet yang 2013 ni dia menyeluruh, dia merangkumi daripada golongan yang rendah sehingga golongan profesional sehingga golongan yang tua. Mereka semua mendapat manfaat daripada bajet ni. Ini secara langsung ataupun tidak langsung boleh membuka contohnya peluang perniagaan dari segi penambahan pendapatan, sale, turnover dan sebagainya kepada para peniaga. So ini harus dilihat. Contohnya kalau kerajaan hendak memacu memacu industri ICT. So kerajaan akan membagi insentif. Contohnya kadang-kadang kalau kita lihat kerajaan hendak memacu industri pelancongan. Dipanjangkan insentif itu daripada tahun 2013 sampai 2015. So ini peluang yang kita harus explore ataupun kita ambil supaya bila kita berniaga kita ada satu ketentuan. Maknanya dalam masa itu kita boleh save. Kita boleh mendapat penjimatan dari segi insentif. Contohnya kalau kita berniaga dengan adanya insentif kita dapat 100,000 katakan Okey, ini kita boleh luahkan bila kita membuat bajet kita sendiri dari segi bajet perniagaan, kita boleh masukkan ini dari segi penjimatan yang kita dapat. Ini adalah salah satu daripada dia punya orang yang sering bertanya apakah yang mereka dapat daripada bajet 2013. Sekarang ni bajet perlu mengikut usahawan atau usahawan perlu mengikut bajet? Itu persoalan kita di sini sekarang. Itu mungkin ada perkara yang perlu kita betulkan semula tentang kefahaman itu sendiri. Lepas nampak ruangnya banyak yang kerajaan sediakan tentang bajet dengan dana-dana yang pelbagai. Dan kita lihat keprihatinan kerajaan ke arah mensejahterakan rakyat itu jelas. Dan dengan dana yang ada ini, penerokaan kepada bidang usahawan itu memang luas daripada generasi muda hingga generasi ada sekarang ini. Ke peringkat global. Itu antara peluang yang kerajaan cuba buka kepada usahawan. Apa yang Encik Salim boleh jelaskan di sini? Di dalam bajet 2013 ni kita lihat kalau untuk golongan yang peniaga makro dalam sistem tekun katakan dalam bajet 2013 ni kerajaan menyediakan dana sebanyak 350 juta. Di dalam industri halal untuk ekspor, mereka yang mengusahakan industri halal ni, kerajaan juga menyediakan dana sebanyak 200 juta. Dan para usahawan harus kalau katakan berlumba-lumba untuk mendapatkan dana-dana ini sebab dia punya interest rate ataupun bunganya adalah rendah 2% saja. Okey, ini adalah satu ruang yang saya rasa ramai usahawan terlepas pandang ataupun mungkin dia tak peka dengan perkara ni. So saya ingat walaupun kita bajet telah berlalu hampir 1 bulan, tetapi saya mensarankan bahawasanya kita harus melihat balik bajet mana satu dalam masa-masa yang mungkin dalam cuti hari raya Aidil Adha ni kan, tengok balik dia punya ni apa yang ada peluang kepada kita di dalam bajet ni. Sebab banyak dia punya ni untuk para usahawan, untuk para wanita, usahawan wanita contohnya kan, kerajaan sekarang ni hendak membangunkan contohnya membagi dana untuk menjadikan 500 orang director, pengarah wanita dengan dia bagi latihan, dengan dia bagi dana sebanyak 50 juta yang kerajaan itu satu lagi peluang. Satu peluang. Mungkin dari kita lihat dekat situ untuk mereka usahawan yang terlibat dari segi training, bagi training ataupun bagi latihan, mungkin dia orang boleh menyiapkan paperwork ataupun kertas kerja dihantar kepada kementerian yang berkaitan supaya mereka mendapat peluang. Tidak semestinya IPTS sahaja di situ. Betul. Anda di luar sana juga mungkin antara orang yang mungkin layak untuk mengerebut peluang yang ada ini. Dan setakat ini apa dilihat tentang pergerakan yang berlaku di kalangan usahawan kita yang penunjuk-penunjuk positif ke arah meningkatkan lagi perkhidmatan dan juga kualiti serta juga produktiviti mereka sebagai usahawan sendiri. Apa yang dapat dilihat sekarang ini? Ada pergerakan baru agaknya? Kita melihat sekarang ni salah satu daripada isu kepada usahawan kita, sama ada usahawan kecil atau usahawan makro kecil ataupun usahawan small and medium ni, kekangan utama kepada mereka adalah dari segi kapital ataupun modal. So saya rasa bajet 2013 ini menyediakan ataupun memberi dana yang banyak kepada mereka. Contohnya dari segi yang saya sebut tadi, SME Bank 1 bilion dia bagi dana. Dari segi perniagaan yang besar, korporat-korporat yang besar, PFI atau PPP, partnership program bersama dengan kerajaan, dibagi dana jamin sebanyak lebih kurang 6 bilion. Itu cukup besar untuk merangsangkan dan merancangkan ekonomi. Sebab kita selalu melihat apa yang kita dapat daripada bajet ni, tapi
yang kita dapat daripada bajet ni mungkin sesuatu yang direct, secara langsung atau secara tidak langsung. Dari segi perniagaan, apabila kerajaan menjana ataupun membentangkan bajet, maknanya kerajaan menyediakan negara untuk mencapai pertumbuhan yang telah ditetapkan oleh kerajaan itu sebanyak 4 ke 45%. Dalam keadaan yang macam ni, kerajaan akan menyediakan semua insentif dan menggunakan wang yang ada ataupun apa-apa ada dan perbelanjaan yang ada untuk merancang atau merangsangkan ekonomi. Itu harus diambil. Dengan angka yang diberikan oleh kerajaan, terpulang pada usaha untuk terjemahkan menjadikannya lebih besar ataupun lebih kecil. Kita semua membantu kepada pertumbuhan ekonomi dan tak lama lagi dikatakan cukai perkhidmatan, cukai barangan dan sebagainya. Ini sudah menjadi satu perbualan yang hangat di kalangan rakyat maupun usahawan itu sendiri. Sejauh mana kesan? Saya melihat dalam bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita membentangkan bajet baru-baru ini, kita mengharapkan dia akan menyebut berkenaan dengan cukai barangan dan pengguna GST. Tapi ada disebut juga dalam bajet baru ini, iaitu satu cukai yang menyeluruh adalah imperatif kepada nasional, maknanya satu keperluan. So sebagai seorang usahawan ataupun sebagai seorang peniaga, kita harus mengambil ini adalah sebagai satu cue ataupun satu alamat daripada kerajaan, maknanya kerajaan hampir pasti akan melaksanakan GST tetapi masanya belum ditetapkan. Dari segi usahawan, sebab kita melihat GST ini adalah satu benda yang begitu besar. Dia melibatkan infrastruktur dari segi komputer, melibatkan dari segi guna tenaga pekerja-pekerja, dan melibatkan juga dari sistem GST sendiri. Itu adalah satu sistem yang memerlukan kita mengira input dan output tax, dan dia melibatkan aliran tunai kita bila kita terlebih mengklaim ataupun kita kurang refund dan sebagainya, melibatkan kita punya cash flow atau balan tunai kita akan terjejas. Satu lagi peringkat persediaan di kalangan usahawan kita. Ini antara perkara yang perlu kita fikirkan secara serius, kerana 2013 tak lama lagi, beberapa hari lagi 2013, dan sejauh mana persediaan yang kita ada untuk menghadapi 2013 dengan angka-angka bajet yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dan soalan secara ringkas, Encik Salihin, bajet dan usahawan, apa perkaitan Encik Salihin boleh simpulkan di sini? Kita harus melihat bajet ini adalah sebagai satu tool ataupun satu alamat untuk kita merancang perniagaan kita. Saya takut bila kita usahawan, sebab kita punya motivation sebagai usahawan atau motivasi kita sebagai usahawan ini, bila kita berniaga selalu kita tak capai kita punya matlamat sebagai usahawan disebabkan kita berlainan, polisi kita yang kita perancangan kita berlawan dengan polisi yang dibuat oleh kerajaan. So saya mensarankan kalau boleh para usahawan ataupun para peniaga melihat balik apa yang dibentangkan oleh kerajaan dan mengambil serba sedikit apa yang ada di dalam bajet 2013 ni untuk kegunaan, dan kita akan merasakan bila tiap-tiap kali bajet kita boleh appreciate kata orang bajet itu, dan bila kita appreciate bajet tu kita boleh berniaga dengan aman dan mungkin kita akan boleh mendapat lebih keuntungan pada masa yang akan datang. Itu yang sepatutnya kita harapkan para usahawan kita di luar sana menonton rancangan Biz Malaysia pada petang ini dan mendengar pandangan Encik Salihin nak memberi sedikit input maklumat berkaitan dengan bagaimana untuk menterjemahkan bajet kepada bentuk keuntungan yang kita harapkan. Dan saudara, untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang bajet, ada buku dikeluarkan Bajet 2013 dan maklumat cukai pelbagai ilmu akan dapat kita kongsikan di sini, terdapat di pasaran Encik Salihin dan anda boleh dapatkan untuk menterjemahkan sendiri, melihat sendiri sejauh mana bajet 2013 mampu memberi satu input baru dan mencana pendapatan ke arah pertumbuhan ekonomi negara. Setakat ini saja Biz Malaysia untuk petang ini. Terima kasih Encik Salihin. Terima kasih. Kesediaan hadir berkongsi maklumat petang ini. Kita jumpa lagi esok di waktu yang sama. Salam bahagia dan salam Malaysia bersama saya Gazaleta untuk anda. Jumpa lagi esok.